This is one of my favorite colours, pink. Aisyah memang suka pink kan. And Aisyah rasa colour pink ni memang antara pink yang cantik daripada Kate Spade tau. Nama colour dia ialah pomegranate. Dia more like pink belacan macam tu. It's so pretty. And Aisyah rasa dia sesuai dengan Asian skin tone macam kita ni tau. Okay, for this one, this is the mini size. Material dia pebble leather with Pingmo logo. Pakai gold hardware dekat sini. Belah belakang dia, untuk belah bawah dia ada 4 protective studs. Dia ada drawstring tau. Tapi drawstring tak boleh function. Tak function pun. Ada a little top handle. Tak boleh pakai sampai shoulder. Tapi macam sampai ke tangan. Macam ni boleh je lah tau. Okay. Dia ada 2 compartments. Kalau macam mini size, dia 2 compartments. Tapi kalau yang size small tu kan, dia ada 5 compartments. So it does come with a crossbody strap, adjustable and detachable. Super chic. Okay. Ni belah yang besar ni ada flap. Belah ini magnet sahaja. Kalau kita buka flap ni, ada zip pocket dekat sini tau. Untuk bag ni, maksimum boleh masuk medium wallet. Medium wallet, kalau long wallet tak boleh. So this is my Kos punya medium wallet. Aisyah dah masukkan medium wallet. Aisyah masukkan iPhone Pro Max. Lepas tu Aisyah masukkan power bank. Still banyak lagi ruang. So kalau macam nak masukkan pasport semua, boleh sangat-sangat. Yang ni harga dia RM699 sebelum voucher. Anda jangan risau. Kalau beli dengan UX Love Shop, semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian, boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below. Dan jangan lupa tekan button follow.